Kali ini, Jom Ronda akan membawa anda meneroka dua buah muzium yang penuh dengan keunikan dan cerita tersendiri. Destinasi pertama terletak di Leboh Kimberley, manakala destinasi kedua menanti anda di Bazar Penang, Georgetown. Setiap satunya menjanjikan kelainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Squad Jom Ronda is back, guys. Saya Ami Yusof. Pejam celik. Dah masuk bulan Disember. Nak masuk tahun 2025 kan. Jadi banyak sebenarnya Squad Jom Ronda bawa anda terjah ke tempat-tempat menarik di seluruh Pulau Pinang. Jadi untuk episod last, Squad Jom Ronda sekarang berada di Glow Planet. Tapi Ika tak ada. Laili pun tak ada. But don't worry, jangan risau. Ami ada partner baru, guys, kat dalam sana. Jadi, Jom Ronda #memang padu. Hup. Mana Yaya? Yaya? Calling for Miss Yaya. Oh. Yaya. Ya Allah, Cik Yaya. Mencari-cari saya di sekitar kita ni, tak jumpa. Oh ya ke? Ada kat sini je. Ya ke? Jadi ini partner saya yang baru. Tak tahu untuk 2025 masih yang ni juga ke? Daripada baik. Jadi Yaya, apa yang best kat Glow Planet ni? Oh, apa yang best kat Glow Planet ni? Dah nama pun Glow kan? So hari ni Yaya nak bawa Amin untuk experience sendiri suasana glow in the dark. Pernah tak? Glow in the dark, nama tu familiar, tapi nak merasainya tu tak pernah lagi lah. Belum lagi. So inilah peluang Amin untuk rasa sendiri. Apalah, tak sabar apalah guys. Jom kita. Okey, jom. Mana, sini ke sini? Sini ke sini? Sini pun boleh. Let's go. Okay. Leboh Kimberley menghubungkan Jalan Penang ke Jalan Carnarvon melalui kawasan utama Chinatown. Leboh Kimberley dinamakan sempena nama John Woodhouse, Earl of Kimberley, yang merupakan setiausaha kolonial British pada tahun 1870-an. Jalan ini dibuka pada akhir abad ke-19. Siapa sangka di Leboh Kimberley yang tersimpan sejarah ini terdapat kejutan di dalamnya. Glow Planet Penang telah menghidupkan kembali sebuah bangunan bersejarah di Georgetown serta menukarkannya menjadi sebuah tarikan. Yang ni tak hidup. So untuk butterfly semua ni kita ada lebih kurang 2000 butterfly. Dan so kita menggunakan color khas yang bila dia kena blue light ni dia akan auto reflect. So yang ni dia punya efek dia lah. Oh. Cantik, naik lah semua. Betul. Ni kalau buka rumah ni cantik juga ni. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita ada lampu ni, kita gunakan dia punya color tu memang boleh je. Okay. So yang ni kita punya big butterfly. So orang memang suka ambil gambar kat sini lah. Butterfly Wonder adalah tarikan luar biasa yang membawa anda merasai keajaiban Taman Rama-Rama pada waktu malam. Di sinilah keindahan malam bersatu dengan pesona alam, menjadikan setiap detik pengalaman anda bagaikan berada dalam dunia ajaib yang dipenuhi dengan sayap-sayap bercahaya. Glow Planet menampilkan pameran neon yang bercahaya dalam gelap. Dibuka setiap hari, 7 hari seminggu dari jam 10 pagi hingga 7 malam. Dekat Planet Glow ni, yang mana rasa nak jadi next Neil Armstrong. See? Kita kena bantuan lah. Yaya? Ayo. Ya, tolong Yaya. Okey. Penerbit bergurau kasar, dia kata bukan baju yang nak kena water, badan saya nak kena water. Kadang-kadang kebenaran lebih menyakitkan. Wah, Yaya menyetujuinya. Kita ada 3 saiz untuk nak jadi angkasawan. Betul. Dewasa, kecil sikit dan kanak-kanak lah. Ya, betul. So, ada helmet? Ya, kalau tidak macam mana nak bernafas? Baik. So, ini helmet dia, guys. Wow. Berada di awak-awakan. Jadi di bulan ni zero gravity. Memang dia terapu-rapu sebenarnya. Kalau hampa datang ke Glow Planet, hampa akan dapat merasainya pakai baju angkasawan ni.
saya harap Yaya pun dia pakai baju macam ni juga sebab sini tak ada oksigen kan? Betul Amin. Tapi sekarang ni kita nak kena ke tempat lain juga. Sudah habis? Aduh. Okey dah, jom. Oh. Ini kalau jatuh ni selamat ke Yaya? InsyaAllah tak selamat. InsyaAllah tak selamat. Wah, ini antara tarikan menarik di sini. Ya, betul. Apa nama tempat ni Yaya? So yang ni kita panggil waterfall pit. Waterfall pit. Ya, so dia yang ni dia konsep still maintain konsep glow in the dark. So dia ada dua mode lah. Satu yang ni glow in the dark, yang satu lagi normal mode. Ya, normal, betul. Lukisan 3D ini adalah bentuk seni visual yang menggunakan teknik perspektif dan bayangan untuk mencipta ilusi 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi seperti kertas, kanvas atau lantai. Lukisan ini kelihatan seolah-olah objek yang dilukis itu benar-benar berada di ruang nyata, memberi kesan mendalam kepada pengunjung. Macam cerah tempat ni. Ini tempat apa pula Yaya? Okey, so tadi Yaya bawa Amin pergi tempat yang penuh dengan kegelapan kan? So sekarang ni kita back to the light, kembali ke cahaya. Kembali ke cahaya. Betul. Itu yang kena pakai spek ni. Kalau tidak bersinar kan mata? Kan? So tempat ni nama dia Inception Room. Inception Room. Ataupun nama lain dia Infinity. Infinity Room. Oh, betul lah sebab dia macam dia tak ada penghujung. Tak ada penghujung, dia macam terus je. Dia lebih kurang macam Infinity Castle, tapi dia Infinity Room. Oh, itu anime tu. Tahu. Okay. So yang ni kita gabungkan sedikit dengan konsep glamorous macam tu. So sebab sini antara salah satu spot yang pengunjung suka ambil gambar, especially perempuan lah. Sebab dia lah banyak cermin, perempuan kan suka cermin. Ya, lepas tu lighting dia pula on point. Betul lah. So kalau macam Amin rasa nak ambil gambar-gambar style glamour sikit, dekat sini lah tempat dia. Amin kalau nak glamour tak tayar gambar. Habis tu? Amin suka nyanyi. Nyanyi? Oh, Calvary. Macam lirik salah je? Lirik salah, betul. Lirik salah. Sebab saya tak hafal lagu tu. Ni macam dalam cerita Avatar tu lah, Yaya. Ya, sebab itulah dinamakan sebagai Avatar Garden. Avatar Garden? Ya, Avatar Garden. Lepas tu kat sini nampak macam, tak tahu mungkin pandangan saya lah, ni nampak macam obor-obor. Ya, betul. Sebab dekat sini, kita menggabungkan konsep flora dan fauna. Maksudnya? Okey, so kalau Amin boleh tengok dekat sini dengan mata kasar nampak flora kan? Actually fauna dia tersembunyi di sebalik lukisan-lukisan yang glowing ni. Oh. So Amin boleh nampak tak? Kat sini actually ada banyak sebenarnya. Oh ya, ini nampak macam apa? Kura-kura. Ya, betul. Oh. So kita ada kura-kura, lepas tu yang tadi Amin jumpa tu obor-obor. Obor-obor. Apa ni? Macam kumbang ke? Ya, leaf bug. Leaf bug. Betul. Menariklah tempat ni lagi satu dengan muzik dia macam ni. Saya rasa macam tenang ah. Ya, betul. So yang ni antara tempat yang kanak-kanak agak suka sebab mereka boleh mencari. So yang ni agak interaktif lah sesama dengan budak-budak. Sebab kat sini kita juga kerap buat program dengan daripada tadika-tadika. So sinilah kawasan dia. So sini pakai cat lah Betul. So ada lagi tak binatang yang Amin jumpa? Oh. Apa? Apa nama itik ni? Itik? Itik kan? Itu flamingo. Flamingo. Ya, dekat atas tu? Atas tu udang. Ya, betul udang. Betul Ya, betul. Susah dan betul lah. Macam ada satu binatang ni memang orang susah nak jumpa sebab dia tersembunyi. Okey. Mana? Di sini. Oh. Cuba teka apa dia? This is tenuk. Tapir. Ya, betul. This one. Yang ni ialah kita punya kemah Avatar. So dah berjalan penat kan? Boleh berehat. Avatar Garden Glow Planet adalah sebuah taman bercahaya yang menggabungkan elemen seni, teknologi dan keindahan alam semula jadi. Tempat ini terkenal dengan landscape yang dihiasi lampu LED berwarna-warni yang mencipta suasana magis.
Ianya diinspirasi daripada filem Avatar. Oh, ini tepat lagi special. Oh. Oh. Oi, nyala lah. Ni macam Avatar punya konsep juga ke? Bukan. So tadi Avatar, sekarang ni Yaya bawa Amin ke Jellyfish World. Jellyfish, oh faham. Dia ada Yang ni kita punya Jellyfish Army. Patutlah dia sangat dia army. Army, dia banyak army lah. Tapi nice lah kalau hampa perasan dekat hujung-hujung ni dia macam menyala juga tau. Sebab dia macam spray dia punya cahaya lah tu kan? Ya, betul. Tapi Amin nak lagi magic tak? Nak lagi magic. Okey. Okey, so tadi kita main cari haiwan kan? Kat sini pun boleh cari haiwan juga. Ada juga ke? Ada, okey. Okey. Wah. Lampu dia memang terbuka. Ya, betul. Barulah dia punya konsep glow in the dark tu ada. Oh, so kalau nak cari haiwan dia kena tutup lampu? Ya, betul. Okey, so cari. Merpati. Merpati? Bukan, tu dinosaur. Ini merpati, ini dua. Sejoli. Lain macam punchline. Itu dia. Ada binatang tersembunyi ke? Ada. Apa kata Amin tengok belah sini? Okey. Oh, ya. Oh, saya ke pokok yang ni. Yang panjang tu ke? Ya, betul yang ni lah. Apa nama tu yang berduri tu? Landak. Ya, Amin landak. Landak berduri. Landak memang berduri. Landak memang berduri kan? Ya, memang berduri. Baik. Jadi kita cari haiwan belah sana pula. Okey, jom. Wah. Okay, so Glow Planet ni dia punya konsep utama bertemakan glow in the dark. Okay, so dekat sini kita menyediakan tarikan glow in the dark di mana dia bukan setakat untuk ambil gambar sahaja, tapi dia punya dalam tarikan dalam dia interaktif. So di samping boleh ambil gambar Instagram worthy. So sambil-sambil tu dia bersifat interaktif lah. So kita juga ada includekan elemen-elemen tempatan. Dia planet nampak macam planet luar daripada bumi, tapi kita still includekan local punya elemen lah. So tarikan utama kita macam yang cakap tadi lah, konsep glow in the dark, di mana kita menyediakan ruangan khas yang semuanya bercirikan glow in the dark. So mereka boleh ambil gambar. Dan di samping itu juga kita actually ada menyediakan body painting. Kita akan bagi paint yang boleh reflect bawah glow in the dark ni lah. So sambil-sambil tu diorang boleh enjoy lah. So boleh nampak diorang tu glow in the dark sebenarnya. Okay, so selain dari painting, kita juga ada menyediakan khas macam dengan package lah. Kita ada menyediakan ice cream buffet. So siapa yang ambil package, usually yang tu package untuk keluarga. So kalau 2 dewasa, 2 kanak-kanak, diorang akan dapat buffet ice cream selama sejam. So jadi makan je lah. Glow Planet adalah kawasan yang direka khas untuk pengunjung bergambar dengan latar belakang yang menarik dan memukau. Cahaya neon yang kreatif menjadikan gambar kelihatan dramatik dan penuh gaya, sesuai untuk dikongsi di media sosial. Selesai di Glow Planet, kami ke satu lagi muzium yang menjadi tarikan di Pulau Pinang yang terletak di Bazar Penang. Alright, kita dah sampai ke destinasi kita yang kedua. Teddyville Kingdom. Let's go. Jom. Ronda. Oh, masuk tu weh. Dapat tengok ini kata apa suasana Geni Drive Betul. Yang ni Geni Drive. Tapi macam tak sama lah Geni Drive yang sekarang ni kan. Yang ni yang zaman dulu punya. Original punya? Ya, original. Wah, tengok ni dengan lampu-lampu. Bawah ni apa pula? Kalau kat bawah ni pula Bukit Bendera. Bukit Bendera.
Train lama tu. Oh, train lama. Ini semua ada kisah ke yang semua teddy bear kat atas ni? Betul. So kalau kita tengok kat depan ni dia ada macam rombongan tadika, Oh. family punya lawatan. Yang tu ada viewpoint. Tengok dia tengah teropong Abi. Dia teropong saya lah. Betul. Ada juga yang tengah selfie tu. Oh, jadi kayaknya kalau pelancong luar tak pernah datang ke Penang Hill, tengok sini dia macam dah boleh imagine sikit apa yang ada atas kat Penang Hill tu kan. Betul. Jom, next. Okey, jom kita next. Best ah. Woohoo! Hihi. Nama saya Tony, saya dari Pulau Pinang dan saya pengasas Steadyview Museum juga. Sebagai seorang yang sering terinspirasi dari kisah-kisah, story, cerita dan sejarah, saya sering tertanya bagaimana boleh mencipta satu tempat yang bukan sahaja menarik tetapi juga mendidik. Untuk teddy bear, saya percaya dia merupakan satu simbol sebagai kasih sayang ataupun dicintai oleh banyak orang. So saya percaya bahawa teddy bear merupakan satu macam satu cara untuk kita menggabungkan konsep-konsep seperti budaya, seperti cerita dan juga sejarah tempatan kita di Pulau Pinang. Steadyview pertama di Malaysia, di Pulau Pinang ini sejak 8 tahun dulu. Dia terletak di Doubletree, Hilton, Penang lah. So sana keluasannya 8,000 square feet dan dia merupakan teddy bear museum pertama di negara kita. Dan Steadyview Kingdom ini baru saja dibuka dengan konsep baru dan konsep yang untuk pelancong ataupun golongan family dengan kanak-kanak akan enjoy premis inilah. Steadyview Museum dari segi 8 tahun ini kita mendapati kebanyakan golongan itu keluarga dengan pelancong juga. Bila kita in the first time kita ciptakan Steadyview Museum, kita ingat untuk golongan kanak-kanak sahaja, tetapi kita find out bukan, sebab banyak dewasa, pelancong ataupun orang di Pulau Pinang ataupun dari negeri lain juga datang ke Steadyview untuk angkat gambar, untuk mempelajari sikit unsur-unsur culture kita, cerita kita ataupun sejarah kita. Konsep Steadyview Kingdom ini menceritakan kisah-kisah setiap hari untuk kehidupan seharian di Pulau Pinang. Seperti di Dobi yang kita pergi setiap minggu untuk pencucian pakaian ataupun projek terbesar di Pulau Pinang iaitu LRT yang kita nampak di sini yang akan datang di Pulau Pinang. So, sebagai satu pelancong ataupun satu pelawat di Steadyview Kingdom, dia dapat merasai Pulau Pinang dari segi ataupun cara yang berbeza. Itu yang matlamat utama yang kita nak mencapaikan. Soalan ini yang mana satu Steadyview yang paling unik, itu memang soalan yang paling susah untuk saya sebab bila kita menciptai seluruh konsep ini, memang setiap teddy bear itu ada cerita yang unik sama dia. Tapi satu diorama yang saya suka sekali iaitu diorama di Astaka Gurney Drive. Itu merupakan satu diorama yang ada lebih daripada 30 teddy bear yang miniature size dan semua cara dia, semua pakaian dia, semua facial expression dia tak sama sekali. Dan dia merupakan satu diorama yang paling saya sukai. Okey, baik, Mr. Tony, terima kasih menerima kunjungan Jom Ronda. Baik, ini Sagu Hati daripada Mutiara FM. Okey, sama-sama. Dan ini sesame oil famous di Pulau Pinang. Bonsai. Bonsai. Ini boleh buat nasi goreng ni? Nasi goreng, mie goreng pun boleh. Semua boleh lah. Jadi terima kasih kepada Mr. Tony untuk menerima dan bawa kami jalan-jalan banyak juga ni.
Kan, dia kata live di Penang, anda boleh datang kat sini, boleh tengok dari segi trainnya, macam mana cara makanannya, semua ada kat sini. Macam-macam ada. Kan, macam-macam ada. Pastinya dalam Jom Ronda pun macam-macam juga ada. Jom Ronda. #memang padu. Black Ton. Makan Amin. Murah. Amin. Teddyville Kingdom juga menawarkan pelbagai aktiviti interaktif yang menyeronokkan sesuai untuk kanak-kanak dan keluarga. Terdapat juga beberapa koleksi teddy bear edisi terhad atau antik yang bernilai tinggi. Jika anda berada di ruang atas, anda dapat melihat lampu yang mencipta bayang-bayang berwarna-warni ini yang menjadi salah satu tarikan paling memukau di Teddyville Kingdom. Bagi anda yang berkunjung, jangan lepaskan peluang untuk merakam video kreatif dan mengabadikan momen indah anda di sudut yang istimewa ini. Alright, Squad Jom Ronda dah sampai ke penghujungnya dah pun. Kita berjalan-jalan. Puas hatilah dekat Glow Planet Penang ni. Lepas tu kita sambung pula dekat The Teddyville Kingdom. Oh lama. Terima kasih Yaya. Okey. Bawa kita daripada awal sampai habis. Terima kasih juga kepada Adeline. Terima kasih juga kepada Mr. Tan. Bersama-sama kami untuk last episode 2024 Jom Ronda 5.0. Ini belakang ni kita punya kru kita lah. Audio kita ada Naim, kita ada Fadlan sebagai social media kita. InsyaAllah untuk next year 2025 untuk Jom Ronda 6.0 banyak lagi lokasi-lokasi yang kita nak bawakan kepada anda. Okey, pastinya dalam Jom Ronda #memang padu. Mengunjungi Glow Planet dan Teddyville Kingdom adalah pengalaman yang mampu membawa anda keluar seketika dari tekanan harian dan memberi ruang untuk menikmati dunia yang penuh keceriaan. Suasana yang dipenuhi cahaya dan warna memukau mencipta suasana menenangkan yang sukar dilupakan. Sementara itu, di Teddyville Kingdom, muzium teddy bear pertama di Malaysia, anda berpeluang menjelajah kehidupan masyarakat Pulau Pinang melalui pandangan unik teddy bear yang menghiasi setiap sudutnya. Gabungan seni, budaya dan keseronokan ini pasti memberikan kenangan indah buat semua pengunjung. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Jom Ronda 2024. Jangan lupa follow kami di Facebook Mutiara FM, Facebook Jom Ronda Mutiara FM, Jom Ronda Mutiara FM Channel serta YouTube Mutiara FM. Jumpa lagi di tahun 2025 dalam Jom Ronda 6.0 yang akan membawa anda ke banyak lagi destinasi menarik di Pulau Pinang. FM.